Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atikah Amira binti Ahmad Farid Termizi dari unit BM1. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Baik, kita masuk pada bahagian pengenalan. Apakah maksud pendidikan? Pendidikan ialah suatu proses pembelajaran sepanjang hayat yang bertujuan untuk membangunkan potensi individu secara menyeluruh. Ia merangkumi aspek intelektual, emosi, sosial, fizikal dan juga rohani. Pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dengan melahirkan modal insan berkualiti yang dapat menyumbang kepada kemajuan masyarakat. Selain sebagai medium penyampaian ilmu, pendidikan juga membentuk kepribadian, nilai dan juga kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Apa itu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)? Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) merupakan satu instrumen yang digunakan bagi menilai dan juga mempertingkatkan lagi mutu pendidikan di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) memperkenalkan SKPM sebagai rujukan untuk membantu sekolah mencapai standard yang telah ditetapkan. Seterusnya dapat meningkatkan keberkesanan dalam aspek pengurusan dan juga proses pembelajaran. SKPM terbahagi kepada dua versi utama, iaitu yang pertama SKPM 2010 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dan yang kedua SKPM G2 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 SKPM 2010. SKPM 2010 merupakan instrumen penilaian yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM pada tahun 2010. Ia bertujuan untuk meningkatkan lagi standard dan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah di Malaysia. SKPM ini dapat menggantikan SKPM pada tahun 2003 dengan pelbagai penambahbaikan. Ia memberi tumpuan kepada aspek yang pertama, aspek kepimpinan, aspek pengurusan, aspek pengajaran dan juga pembelajaran serta pencapaian akademik murid. Seterusnya kita masuk kepada 5 standard dalam SKPM 2010. Yang pertama, kepimpinan sekolah. Yang kedua, pengurusan organisasi sekolah. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan hal ehwal pelajar. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Dan yang terakhir, pencapaian murid. Baik, pada slide seterusnya saya akan menerangkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang kedua. Ia diperkenalkan pada tahun 2017 sebagai penambahbaikan kepada SKPM 2010 tadi untuk meningkatkan pengurusan dan juga pengajaran. Ia dapat menyokong Pelang Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 hingga 2025. Masih mengekalkan 5 standard utama SKPM 2010 tetapi dengan pendekatan lebih terperinci. Ia menggunakan sistem digital untuk pentafsiran kendiri dan juga pemantauan berterusan. Lebih relevan dengan perubahan sistem pendidikan dengan fokus kepada kepimpinan, pengurusan organisasi dan juga pencapaian murid. 5 standard dalam SKPM Gelombang 2. Yang pertama, kepimpinan. Yang kedua, pengurusan organisasi. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal pelajar. Dan yang keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Dan yang kelima, pencapaian murid. Baik, slide yang berikutnya, Pelang Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Apakah itu PPPM? PPPM 2013-2025 adalah satu dasar komprehensif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkukuhkan sistem pendidikan negara. Pelan ini dibangunkan berdasarkan kajian menyeluruh terhadap prestasi pendidikan Malaysia dan juga perbandingan dengan sistem antarabangsa. Matlamat utama PPPM ialah untuk meningkatkan kualiti pendidikan,
Dan yang kedua, untuk memperkukuhkan akses pendidikan yang adil untuk semua. Dan yang ketiga, bagi memperbaiki kecekapan sistem pendidikan. Dan yang keempat, membentuk model insan yang holistik dan berdaya saing. Dan yang kelima, untuk menggalakkan penlibatan murid, guru, ibu bapa dan juga masyarakat dalam ekosistem pendidikan itu. PPPM dilaksanakan dalam 3 gelombang utama. Yang pertama, gelombang 1 pada tahun 2013 hingga 2015, fokus kepada meningkatkan akses pendidikan dan juga keberkesanan murid serta mengukuhkan asas sistem. Dan gelombang yang kedua, pada 2016 hingga 2020, ia memberi penekanan kepada penambahbaikan yang lebih mendalam dan juga menyeluruh dalam aspek kualiti serta ekuiti pendidikan. Dan gelombang yang ketiga pada tahun 2021 hingga 2025, ia menumpukan kepada kecemerlangan pendidikan dengan autonomi lebih tinggi kepada sekolah dan juga guru. 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses. 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua, kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pertaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian iaitu bandar, luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Yang keempat, perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan juga nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir, kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Baik, slide seterusnya iaitu 6 aspirasi murid. Murid-murid perlulah mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran berfikir, kemahiran dewibahasa, murid perlu mempunyai etika dan kerohanian, identiti nasional dan juga pengetahuan supaya sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, saya akan ringkaskan objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Okay, yang pertama, ia mewujudkan sistem pendidikan fleksibel dan berdaya tahan. Dan yang kedua, untuk memartabatkan profesion keguruan. Dan yang ketiga, bagi menggalakkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang keempat, memperkukuhkan perpaduan nasional. Yang kelima, memastikan pendidikan lebih inklusif dan seksama. Yang keenam, melahirkan pelajar dengan kemahiran abad ke-21. Dan yang ketujuh, bagi memantapkan sistem pentaksiran holistik. Implikasi PPPM 2013 hingga 2005 terhadap guru. Yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu merancang dan melaksanakan PDP secara berkesan. Dan yang kedua, meningkatkan kawalan bilik darjah dan inovasi dalam kaedah pengajaran. Dan yang ketiga, menilai serta menyesuaikan strategi untuk pencapaian murid secara optimal. Dan yang kedua, pembangunan profesionalisme. Guru perlu berterusan untuk meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan, meneroka kaedah pengajaran kreatif dan inovatif, bersedia menyesuaikan pembelajaran dengan keperluan murid abad ke-21. Mengamalkan budaya kerja profesional dan pembelajaran sepanjang hari. Okey, baik, ni sambungannya. Yang ketiga, kemahiran teknologi. Guru perlu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi murid. Mencipta pengalaman pembelajaran yang autentik, interaktif dan relevan dengan era digital. Guru harus mahir teknologi digital untuk menyokong kejayaan murid dalam dunia global. Yang keempat, mempunyai wawasan. Guru perlu
berfikiran strategik dan berinovasi untuk mentransformasikan pendidikan. Guru berusaha menghasilkan murid yang mampu bersaing di peringkat global. Dan guru juga mencapai standard antarabangsa agar ilmu dan kemahiran yang disampaikan selari dengan hasrat PPPM. Yang terakhir, menjadi suri teladan. Guru ni memainkan peranan sebagai contoh terbaik dalam menerapkan nilai murni dan juga perpaduan. Sekolah ni menjadi sebagai institusi utama untuk membentuk sasiah dan identiti nasional murid. Bukan sekadar mengajar tetapi juga membimbing akhlak dan karakter murid secara holistik. Baik, dan slide yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, guru memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan berkualiti dengan mengurus pengajaran itu secara berkesan, membangunkan profesionalisme, menguasai teknologi, mempunyai wawasan global dan juga guru ini perlu menjadi suri teladan kepada murid. Dengan memenuhi kelima-lima aspek ini, guru dapat melahirkan generasi yang berdaya saing, berilmu dan berakhlak mulia selaras dengan aspirasi PPPM. Alhamdulillah, itu sahaja sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Semoga kita jumpa di lain hari. Sekian, terima kasih.